studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Saadah selaku pembaca berita SMK Ulu Tiram. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana dapat bersama dalam majlis pelancaran program Ihya Ramadan yang berlangsung pada tanggal 27 Februari. Semoga segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan terus menjadi amalan dalam kehidupan seharian. Tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan. Islam yang mereka tak tahu pun tentang Islam. Jadi dia tu kata puasa ni memang tak bagus. Semua benda tak boleh buat. Hey, what's up guys? Hari ini saya nak menyambut kurma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhaifah Maisarah selaku wartawan TV PSS SMK Ulu Tiram melaporkan dari Dewan Dharma Bakti SMK Ulu Tiram sempena majlis pelancaran program Ihya Ramadan yang berlangsung dengan penuh meriah. Kini saya bersama Ustaz Tabrani selaku AJK Makdi sebagai program ini. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah objektif utama penganjuran program Ihya Ramadan pada tahun ini? Alhamdulillah, untuk objektif pada tahun ini kita nak menjadikan sebagai Ramadan ini adalah satu platform untuk pelajar dan juga warga sekolah menengah Kampung Tiram untuk bergerak kepada arah yang lebih positif, dapat menghayati agama Islam dengan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ustaz, apakah harapan Ustaz terhadap para pelajar selepas berakhirnya program ini? Harapan saya dan juga pihak Makdis, mudah-mudahan pelajar dapat menghayati bulan Ramadan dan menjadikan amalan sepanjang bulan Ramadan ini dapat dilaksanakan selepas daripada Ramadan. Contohnya membaca Al-Quran, bersedekah, berakhlak yang mulia. Mudah-mudahan keterampilan dan juga amalan pelajar-pelajar dan juga warga sekolah ini melambangkan Islam yang sebenarnya, insyaAllah. Sekian laporan dari saya, Nurhaifah Maisarah, wartawan TV PSS SMK Ulu Tiram. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup semangat kita panjang usia bersua kembali. Marilah sama-sama kita akhiri majlis pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surat Al-As. Alhamdulillah, dengan berakhirnya majlis pada hari ini, maka berakhirlah sudah majlis pelancaran program Ihya Ramadan pada tahun ini. Semoga segala penyisian dan amalan yang telah dilaksanakan sepanjang Ramadan menjadi bekalan dan panduan dalam kehidupan kita. Dengan itu, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.